senafas. Okey. Senafas ni ilmu apa nama? Ilmu macam meriam. Jadi kalau tengok dalam buku sejarah hikayat Melayu dan sebagainya, kan, ada kita meminta pandangan dan tunjuk ajar daripada Uthmaniyah untuk ilmu bedil ni, kan. Jadi kita ada satu orang doktor dia kaji pasal meriam Melayu, kan. Jangan ingat Melaka tu kita macam lekeh lagi, kan, masih pakai semata-mata lembing ke. Kita dah ada meriam kita dah ada. Meriam ni dipanggil senafas. Sebab apa? Tak boleh nak apa terbengah-bengah tu mengendalikan meriam. Lari belutupkan diri sendiri, kan. Ada kena apa tu, kena jaga. Istinggar tu maknanya ilmu, maknanya senapang Melayu. Terakul sama juga. Begitu juga dengan panah. Saya dipahamkan masjid ni ada belajar manah, kan. Manah tradisional ni like, share. dia latih kita punya rasa hati.